Betul? Sekejap. Sebenarnya kita dah sideway jauh. Sebab sebenarnya kita nak tahu macam mana permulaan tabligh tu sebenarnya. Kan? Dah sideway lah. Okey. Sebab tu tak berlaku tahun 2020 sebelum dapat usia. Sebab aku terlintas macam soalan tu kan tadi. Okey. Betul yang aku cakap tadi. Kalau waktu yang berlaku tu 2020 tu memang aku tegak je. Alhamdulillah aku dakwah pasal riba ni. Tu yang sampai member satu office lama touching. Touching. Memang touching lah. Sebab kan kerja melibatkan benda tu kan. So memang touching lah tu lah. So Muhammad. Jadi tu yang bila dah dapat usia ni baru aku dapat jawapan tu. Dia masalah umat ni semuanya segala perkara kemungkaran yang berlaku ni iman je. Betul. Sebab kita semua orang Islam basic semua tahu lah solat 5 waktu, tak buat ni halal haram semua tahu. Tapi kenapa kita langgar? Faham? Sebab kita tak ada kekuatan nak buat amal. Sebab kita tak ada kekuatan nak buat amal. Macam nak halal